Inilah masanya untuk saya cerita pasal package. Mungkin anda tengah tertunggu-tunggu. Macam mana nak join MMC ni? Apa package yang disediakan? So, inilah masanya untuk saya cerita pasal package pula. Package yang ada dalam MMC ni ada 5 package yang paling hot sale. Paling hot sale dalam MMC ada 5 star. Itu paling hot sale. Sebab 5 star ni sesuai untuk anda yang tak ada duit. Yang tak ada duit, ramai kan kalangan kita, prospek kita yang tak ada duit. Sebab tu, bila dia tak ada duit, saya akan recommend dia masuk 5 star. Sebab dia tak ada duit. Sebab dia tak ada duit, dia kena masuk 5 star. Kalau anda ada duit, anda masuk 1 star cukup. Jangan masuk 5 star. Orang banyak duit, apa nak masuk besar-besar? Masuk kecil-kecil dah lah. Okay? Okay, saya akan cerita apa beza package-package yang ada dalam MMC ni. Anda tengok kat sini Kalau anda ambil 5 star, anda dapat ROI 150% tanpa buat apa-apa. Ini dia tak cerita pasal reinvest semuanya. 150% maksudnya anda dipulang balik $10,000, anda dibagi lagi ekstra $5,000. Total anda akan dapat lebih kurang 15,000 MCP. Kalau anda masuk 3 star, anda akan baik, dia pulangkan semula 100%. Pulang semua, kedebak. Pulang semua, dibayar sikit. Sikit setiap hari sampai 100%. Dan anda akan dapat balik modal 100%, 1,000 balik modal. Lepas tu, dekat sini anda boleh reinvest untuk anda gandakan anda punya income. Ada orang cakap masuk 3 star apa untungnya Sifu? Sebab masuk 1,000 dapat 1,000. Dia tak tahu. Masuk 1,000, bila kita reinvest, kita akan dapat extra 500%. Nak tahu macam mana? Tunggu saya cerita bahagian marketing plan nanti. Kat situ ada bab reinvest. Macam mana cara nak reinvest? Macam mana kiraan reinvest? Okay, ini saya cerita package dulu. Okay, sekarang ni kalau 1 star anda mendapat 50%. Zifu, saya masuk 50%. Saya masuk $100. Tapi saya cuma dapat $50 saja. Rugilah tu Saifu. Saya rugilah sebab saya cuma dapat 50%. Macam mana? Baik saya tak payah join MMC. Okey, saya jawab. Nak join MMC, kalau 1 star, ini dikategorikan sebagai advertiser, pengiklanan. Anda boleh jual pin ni kepada sesiapa. Contoh dia bukan join MMC. Anda cerita, contoh ni ada salesman kereta. Bro, kau nak tak aku iklankan kau punya produk dalam aku punya market ni, dalam aku punya business ni. Okay, iklan kau punya kereta. Okay, tapi aku ambil sewa lah. Okay, 1 kali aku iklan forever. Seumur hidup. Aku jual dengan kau RM50 je. Seumur hidup RM50 aku jualkan kau. Aku ambil gambar belah semua, aku buat kat iklan, aku letak dalam aku punya business. Business aku ada 6,000 ahli sekarang ni. Mana tahu dia berminat nak beli kereta Proton yang kau jual ni. Mungkin sebab kau jual sesuai Proton kan. So aku buat kat iklan, aku letak gambar-gambar Proton yang baru-baru. Nanti kalau ada siapa-siapa call, itu adalah daripada ahli MMC. Ahli MMC ada 6,000 orang. Mana tahu dia nak beli kereta, dia akan hubungi kau. Tapi aku bagi kau, aku cas kau RM50 lah untuk 1 tapak iklan. Okey, itu contoh ya. Itu contoh untuk anda jual. Kalau anda ada 10 pin, anda boleh dapat RM500. Anda kena cerita pada orang lain pula. Kawan ni dah ambil RM50, dah ambil RM50. Cerita dengan si B pula, okey sama. RM50, okey dah ada. Anda jual 10 pin ni, anda dah dapat RM500. Modal anda 460. Anda dapat RM500. Anda dapat lagi 50% ni. Anda dapat 50%. So, anda dah untung berapa? Okay, 50 dah 230. Campur 500 dah 730. Anda modal berapa? 460. Tapi anda dah dapat 730. Mana datang rugi? Cuma anda nak buat dengan tak buat je. Kalau anda tak nak buat, memang rugilah nampak. Tapi kalau anda buat, anda jual pin, anda dah untung. Faham ke? Itulah jawapan kalau ada siapa pertikaikan dengan 1 star. Faham tak? Dapat idea tak? Kadang-kadang bila orang cakap aku masuk 1 star aku tak ada untung. Lepas tu kita blur nak jawab macam mana. Inilah cara untuk menjawab dalam MMC untuk package 1 star. Okay, clear Ini untuk package-package. Okay. Itu next slide. Siapa-siapa yang ambil package 1 star ataupun 2 star, ada masa 90 hari untuk anda upgrade. Kalau 3 star dan ke atas, tiada masa had untuk upgrade. Untuk package upgrade ya.
kesimpulannya, 1 dan 2 adalah advertiser, pengiklanan. 3 adalah untuk the best yang. Keempat dan 5 adalah the best investor dan leader. Okay? Ini kesimpulan untuk package yang ada. Okay, ini saya cerita sikit tentang offer untuk bulan Jun yang semakin lama semakin hampir untuk habis. Kat sini berapa orang dah close? Berapa orang yang dapat menaja 1 star? Siapa yang dah dapat menaja package offer bulan Jun? At least seorang je. Siapa dah, tolong jawab saya. Seorang je. Saya nak seorang. At least seorang anda berjaya menaja seorang saja yang grab untuk offer bulan Jun. Oh, ramai Cik Dah, Cik Noh, Ana, Kak Rosida, Morris, Fikri, uh, Misha, Ajar Jutawan, Bonda Shima. Siapa lagi? Ini je ke yang berjaya? Kasih, Ita, Din, Lone Ranger, Sabaria, Iza. Oh, ramailah. Oh, tahniah-tahniah semua yang dah berjaya close kawan-kawan yang ambil package offer bulan Jun. Okey, tahniah pada semuanya. Anda rasa offer ni bagus tak? Offer ni bagus ke tak bagus? Offer ni bagus ke tak bagus? Haji Ramli, wah Haji Ramli. Apa khabar Haji Ramli? Bagus, semangat Okey, dengan offer bulan Jun ni ramai dah bangkit, ramai dah ada duit balik, ramai dah terjual MCP-nya. Saya punya team pun dah ramai. Saya punya team saya rasa sekarang ni dekat 70 orang kot ahli baru. Saya rasa lah 70 orang kot ahli baru yang saya dapat respon daripada mereka-mereka yang register lah. Sebab banyakkannya register dah register sendiri kan. Bila register sendiri, kita pun dah tak terkejar dah. Dia register dah berapa orang pun kita dah tak tahu dah. Tak boleh nak kira dah. Ini yang dia report kat kita, Tuan, saya dah register hari ni 2 orang, 3 orang. So, kita kumpul-kumpul dah dekat 60-70 orang macam itulah. Yang kita boleh trace lah, yang kita tak boleh trace, tak tahulah sebab mereka semua dah pandai register sendiri, dah ada MCP masing-masing kan. So mereka buka akaun tu dah memang banyak lah. Okay. Tahniah kepada mereka yang berjaya close 1 star naik 2 star. Okay. Nombor 2, start bulan Jun juga dia ada pembahagian untuk MCP wallet dibayar 80% masuk dekat MCP wallet. Contoh kita dapat sekarang, contohlah bonus pairing kan. Bonus pairing dulu kita dapat $100, betul? Kalau kita pakai 1,000 kanan 1,000 kiri kita dapat $100, betul? Sekarang cuma dapat 80, betul tak? Okay, sebab 80% saja masuk dekat MCP wallet, 10% masuk dekat MCC wallet dan 10% lagi masuk dekat GPS wallet. Tentang MCC wallet tu apa? Itu adalah duit masa depan. Kalau orang tanya MCC tu apa? Dia ni duit masa depan. Nah, sekarang ni MMC sedang menyiapkan apps untuk kita buat conversion. Mungkin nanti bila dah siap apps tu, mungkin dari MCC ni kita boleh convert ke MCP ke, pergi convert ke GPS ke, kita tak tahulah. Benda tu teknologi yang mereka tengah nak buat sekarang ni. So saya assume yang MCC ni maksudnya kita dah ada MCC. Contohnya kalau contoh tak ada 3 wallet ni, sampai kesudah kita tak ada MCC lagi, betul tak? Tapi sekarang bila dia dah bagikan kepada 3 kolom tu, kita secara automatik dah ada MCC. MCC ni bergantung kepada anda lah. Kalau anda laju, menaja, whatever semua, memang banyak lah anda punya MCC. Kalau anda jenis malas, tidur saja-saja, tak ada banyak lah. Okay, dan juga GPS wallet pun sama, ada dapat 10%. Untuk nombor 3 punya memo adalah button auto reinvest. Auto reinvest ni anda boleh set auto dan manual. Anda masuk dekat reinvest, tekan reinvest tu, di bawahnya tu ada button, anda boleh on dan off. Kalau anda on, maksudnya setiap $100 dia akan potong auto reinvest. Kalau anda off, maksudnya anda kena buat manual. Okay, faham tentang itu? Itu adalah memo yang terkini untuk bulan Jun. Offer bulan Jun, 3 wallet dan juga auto reinvest punya bonus. Okey. Ini adalah poster-poster yang anda boleh guna dalam MMC
yang saya buat, anda boleh ambil poster-poster ni, anda letaklah dalam mana-mana media sosial ke, ada ayat-ayat yang saya buat tu anda boleh copy, anda boleh promo lah kat mana-mana. Letak kat WhatsApp status ke apa semua ke. Sebab kebanyakannya ramai juga yang tak ada Facebook, tak ada TikTok, letak dekat WhatsApp status pun boleh dapat income, boleh dapat prospek kan. Janji anda nak share, nak letak dekat WhatsApp status pun bukannya dibayar pun. Tak dibayar pun, tapi anda malas, malulah, apalah. Anda fikir, malu tu lapar tu. Malu tu bermaksudnya lapar. Kalau anda malu, anda sanggup kelaparan, anda malulah, anda teruslah anda punya kemaluan tu. Okey. Tapi kalau anda dah tak ada kemaluan, maaf cakap ya, kalau anda dah malu tu dah tak ada, anda share je dalam mana-mana, insya-Allah anda akan kekenyangan. Hmm. Kalau anda malu, memang anda kelaparan lah, senang cakap. Tapi kalau anda dah tak ada perasaan malu, anda akan kekenyangan sendawa setiap hari. Ni ada poster-poster, anda ambil je lah. Ada poster-poster ni anda ambil juga. Ambil je lah share-share kat siapa-siapa. Sementara ada 4-5 hari lagi ni, sementara boleh digunakan, ambil je untuk share kat mana-mana. Okey? Ni dia punya detail promosi bulan Jun. Daftar 1 star, free upgrade 2 star. Ingat ha? Sekarang ni ada offer, daftar 1 star, free upgrade 2 star. Maksudnya anda tekan je register, buka dashboard, terus naik 2 star. Tak payah tunggu 1-2 hari, tak perlu. Terus automatik naik 2 star. Okey, status anda automatik naik 2 star dan tapi bayar cuma 460. Dulu nak masuk 2 star, anda kena bayar RM2,300 tau. Sekarang ni anda cuma bayar 460 sahaja, anda dah dapat ranking 2 star. Nak tengok ranking kat mana? Tekan dashboard, login, tekan dashboard, nampak ranking 2 star. Itulah ranking. Bonus sponsor, dulu siapa yang 1 star, cuma 10%. Bila anda dah naik 2 star, naik jadi 15%. Maximum pairing dulu, anda kalau 1 star, cuma maksimum 1 hari dapat $100. Bila anda join 1 star, upgrade pergi 2 star, automatik anda punya bonus pairing maksimum sampai $500. Okay? GPS anda dulu sebanyak 50%, sekarang dibagi terus 75%. Maksudnya anda akan dapat 75 MCP. Ada orang bertanya dengan saya, Sifu, saya dah join 2 star, dah upgrade 2 star. Kenapa saya punya MCP 75% je? Kenapa tak saya punya kenapa saya cuma potensi dapat 75 MCP je? Saya tak dapat macam 2 star tu yang dapat berapa? Berapa lah 2 star? 325 MCP kan? 375 MCP kan? Kenapa saya tak dapat 375 MCP sedangkan saya dah 2 star? Anda kena ingat, dia cerita ni 75% daripada $100, bukan 75% daripada $500. Faham tentang ni? Faham Ada tak orang tanya, saya dah naik 2 star, sepatutnya saya dapatlah 375 MCP. Tapi kenapa saya dapat cuma 75 MCP? Bagi tahu dia balik, 75% ni adalah daripada $100. Bukan 75% ni daripada $500. Kalau kau nak 75% daripada $500, kau kena bayar 2,300. Kau tak boleh bayar 460. Okey? Clear tentang ni? Saya bukan marah, saya nasihat. Okey, ini untuk package. Okey, offer bulan Jun. Kalau offer ni dah habis, maksudnya offer ni tamat. Tak ada lagi. Okey, kelebihan utama mengapa mesti daftar package bulan Jun adalah lock posisi, daftar awal, jimat 2,000, upgrade terus. Hanya bayar baki saja. Dulu 1 star, nak naik 3 star, anda kena bayar 4,300. Sekarang ni offer bulan Jun, anda join automatik jadi 2 star, anda cuma bayar baki saja, iaitu 4,600 tolak 460 bersamaan 4,140 sahaja. Anda ada masa 3 bulan untuk upgrade. Anda lock 4,140 ni dalam masa 3 bulan. Selepas 3 bulan, kalau anda tak upgrade pun tak ada masalah. Maksudnya anda punya ranking tetap 2 star. Dan ranking anda tetap layak untuk bonus pairing sebanyak $500. 75% anda dapat. Okey? Clear untuk ini.
Okey, kalau nak jimat RM6,000, anda buka 3 akaun terus. Sebab tu kenapa saya punya orang boleh jadi banyak sampai 60 orang, 70 orang dalam offer June. Sebab saya buat konsep dua, 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 buat terus. Cerita dengan orang, terus buka 3 akaun. Cerita dengan orang, buka 3 akaun. Cerita dengan orang ni, buka 3 akaun. Kalau semua orang buat 3 akaun, sebab itulah akaun tu jadi 60 orang, 70 orang dalam satu bulan. Anda lepas ni, kalau cerita dengan orang, package offer bulan Jun ni, terus cerita buka 3 akaun. Kenapa kelebihan 3 akaun? Anda boleh jimat, cakap ni, anda boleh jimat $2,000, RM2,000. Okey, kalau anda buka satu star, anda buka satu akaun, anda jimat 2,000. Tapi kalau anda buka 3 akaun, anda jimat RM6,000. Kenapa buka 3 akaun? Okey, bila buka 3 akaun, ia adalah teknik untuk dua-dua-dua. Anda settlekan terus dua-dua-dua ni. Anda buka atas 2, kiri kanan 2, 2. Anda join 2 star, buka bawa 2 orang kawan, join 2 star. Tak kisah 2 kanan kiri ni anda buka akaun sendiri pun boleh, nak registerkan orang lain pun boleh. Dinamakannya dua-dua-dua juga. Okey. So terus buka 3 akaun, insya-Allah mungkin anda boleh dapat double pairing apa semua, anda boleh dapat. Janji anda buka terus 3 akaun. Cerita dengan orang 3 akaun. 3 akaun, 3 akaun. Cerita dengan orang 3 akaun. Cerita dengan orang 3 akaun. Sementara ada offer bulan Jun tu, rembat terus. Anda cuma keluarkan lebih kurang 1,500 aja untuk anda dapat 2 akaun 2 star. 3 akaun 2 star. Anda punya keluarkan lebih kurang 1,500. Dulu anda nak buka 3 akaun 2 star, anda kena keluarkan RM6,900 tau. Sekarang anda cuma keluarkan kurang daripada 1,500. Sebab tu jimat saya tengok lebih kurang RM6,000. Okay? Clear? Cara lihat 3 wallet terbaru dan cara buat auto reinvest. Okay, kalau anda dah tengok, saya buka sekejap untuk buka sekejap untuk sekejap. Okay, kalau anda nak tengok GPS wallet, anda tekan turun bawah, ini MCP wallet. Okay, nampak semua? Tekan kiri ni GPS wallet. Anda boleh tengok sini adalah transaksi anda setiap hari. Macam akaun ni ada transaksi dalam satu hari lebih kurang 51 transaksi. Dekat akaun ni akaun 5 star, ada 51 transaksi setiap hari sebab dia memang buat auto reinvest. Dia buat manual tapi memang reinvest setiap hari sebab ni akaun 5 star. Okey, kalau contoh anda nak tengok MCC, tekan dekat bahagian MCC wallet, anda boleh tengok kat sini ada lebih kurang 12 MCC yang dah ada dekat akaun ini. Kalau anda tengok GPS ada tekan sini, anda tekan ada lebih kurang 126 GPS. Tetapi anda cuma main transfer yang dibenar adalah MCP sahaja. Kalau anda nak tekan reinvest, ada tekan saja ni reinvest. Kat sini ada button auto reinvest, anda on-kan sahaja, on ataupun off. Kalau anda on, maksudnya dia akan potong $100, setiap $100 dia akan potong terus. Setiap $100 dia akan potong kalau on. Account ni dia buat manual. Okey, ini cara untuk tengok anda punya bonus. Kalau bonus kalau pakai handphone, anda kena tarik ke kiri sikit baru dia akan ke kiri. Jangan tengok lepas tu tak boleh. Nak tekan. Tengok ke kiri baru nampak dia punya apa? Dia punya bonus-bonus yang ada. Okey, kalau anda nak tengok genealogy, ada juga yang tak tahu nak tengok genealogy, anda kena tekan username. Baru dia turun. Anda kadang-kadang buka aja genealogy, nampak 2 ni aja dah tak tahu mana. Tekan. Bila dia tekan, dia turun. Tekan turun. Tekan kat username warna biru tu, baru dia nampak turun. Kalau anda nak tengok group, tekan my group. Okey? Nak tengok genealogy, tekan dekat username, tekan, nampak. Tekan, turun. Okey? Yang lain-lain macam biasa. Upgrade macam biasa. Nak register macam biasa. Lepas tu profile macam biasa. Nak tengok Kenshin Marketplace, tekan Kenshin Marketplace ni. Anda boleh tengok apa-apa jenis produk, anda boleh tengok kat sini. Anda carilah produk apa, semua ada dalam ni. Ada pes nasi
ada madu, ada tempoyak, rempah perap, aloe vera, body wash, Realme, jual handphone, sambal daging, bunga kantan, ikan masin, pisang salai, sambal serbaguna. Nampak ni? Nampak tak? Macam-macam orang menjual. Macam-macam orang menjual dalam Kenshin Marketplace untuk MMC. Contoh anda minat dengan apa? Anda minat combo madu habatus sauda. Anda tengok ni, rempah perapan. Tekan je rempah perapan, ada keluar nombor telefon. Ini kena completekan ni. Kalau tak, dia tak cantik ni. So siapa-siapa yang perapan tu, tolong penuhkan. Tolong penuhkan anda punya iklan. Janganlah iklan macam tu je. Ni pun sama. Siapa yang tak tahu nak isi tu, tanyalah anda punya upline macam mana cara nak mengisi iklan-iklan supaya lebih cantik. Tempoyak, ni pun tak ada dia punya info. Letaklah description. Ni contoh aloe vera, ada dia punya descriptionnya. Ada keterangannya, semua komplit, cantik. Lepas tu boleh tekan WhatsApp dan juga ada ni ada WhatsApp nombor, ada YouTube punya link, ada boleh share QR code. Barulah betul. Ini janganlah cuma letak nombor telefon aja. Okey, clear ya tentang macam mana cara nak tengok sistem. Okey, kita balik kepada bahagian slide. Okey. Okey. Okey, jika anda ada fikir adalah saving, pastikan anda saving at least setahun. Anda biarlah setahun, jangan kacau-kacau. InsyaAllah anda akan buat dalam MNC. Jika anda ni adalah investment, anda kena ingat, anda invest, anda kena reinvest, baru anda boleh untung dalam MMC. Kalau anda ni adalah business, anda kena buat macam saya, share setiap hari, cerita setiap hari, promo setiap hari, buat coaching setiap hari. InsyaAllah anda akan register setiap hari, hari-hari anda akan dapat income. Itu adalah business. Okay? Dah ready? Settle ya untuk bagian produk. Dah settle. Dan juga bagian package. Saya dah cerita bagian produk. Saya dah cerita bagian package. Sekarang ni kita nak cerita bahagian buat duit. Okay, semua dah ready? Nak cerita bahagian buat duit? Lebih kurang pukul 12 ni. Ada masa 15 minit lagi untuk saya cerita bahagian buat duit. Okay. Okay. Alright. Sesiapa yang nak buat duit dalam MMC, anda kena fokus betul-betul. Saya akan cerita serba ringkas. InsyaAllah, ringkas-ringkas pun anda akan faham. Jangan risau. Okay, cara nak buat dalam MMC adalah first, terus bersama saya sampai habis. Pastikan anda bersedia dengan pen dan buku, catat apa yang saya tunjukkan. Kalau boleh catat, catat. Kalau anda baru nak belajar, baru join MMC, catat mana yang penting. Alright. Ini adalah contoh plan marketing yang dikumpulkan jadi satu. So dalam banyak-banyak ni saya akan cerita satu persatu lah, insyaAllah ya. Ini dikumpulkan jadi satu. Alright. Dalam MMC ada 7 bonus yang disediakan. Okay. Ada satu penambahan masa tu adalah bonus pre-invest penambahan. Dan juga bonus pertukaran duit ni pihak SMG team yang menyediakan package bonus currency. Saya tak faham bonus 7 bonus MMC. Saya tak faham. Itu decentralized. Macam mana saya nak buat duit? Jangan risau. Kita ada teknik 3-2-3. 3-2-3. Daftar 3 star. Ajak 2 orang kawan yang masuk 3 star. Bila anda masuk topik ni, anda kena lapangkan fikiran. Topik ni adalah memang bisnes yang mencari orang. Tak ada dalam yang saya nak terangkan ni, bukan sistem yang tak cari orang. Cuma ada nanti part yang tak payah anda cari orang pun dapat income. Anda kena fokus kat situ. Okay, first kali GPS. Apa itu GPS? GPS adalah Global Profit Sharing. Anda ingat tadi? Ada package-package tadi anda ingat kan? Okay, 1 star anda dapat berapa? 50%. Okay. Kebetulan ada offer bulan Jun, anda akan dapat 75%. Kalau 3 star anda dapat berapa? $1,000. Tadi saya cerita juga kalau dapat $1,000 macam mana cara. Kejap lagi saya cerita daripada $1,000 ni macam mana anda dapat ekstra lagi 500. Okay. Kalau anda masuk 5 star,
anda dibayar $15,000. Cara nak dapatkan lagi lebih daripada $15,000, anda tunggu sampai habis saya cerita. Okey, ini package mengikut ROI yang diberikan. Okay. First sekali adalah GPS. Anda tengok kat sini, logik kata MMC, anda tengok sini Jika sel tinggi, GPS kita tinggi. Jika sel rendah, GPS kena rendah. Jika tiada sel, GPS kena kosong. Inilah bisnes yang logik. Kalau anda dapat seseorang yang mengajak anda buat bisnes, dia cakap, bro, kau tak buat pun kau dapat income. Hari-hari dapat income. Cakap dengan dia, bro, berapa tahan bisnes ni, bro? Aku rasa-rasa kalau kita bisnes ni tak ada sale, 3 bulan paling lama lah boleh tahan bisnes ni. Confirm 3 bulan paling lama boleh tahan bisnes ni. Tapi dalam MMC memang dia real. Dia dah cakap awal-awal, tak ada sale, kosong. Dia tak bagi. Ini betul-betul real. Kita semua tak bawa sale ke MMC. Sale tu maksudnya pendaftaran ahli baru. Kalau kita tak bawa pendaftaran ahli baru, MMC takkan bayar kita walau sesen pun. Walaupun sesen pun kita tak dapat GPS ya. Tapi kalau kita punya sale tinggi, tim kita semua membuat sale, ramai orang join, GPS kita akan tinggi. Macam semalam 0.4 lebih kan. Hari ini 0.3 lebih sebab dia bergantung pada pendaftaran ahli. Okey. Itulah GPS. Inilah yang logiknya MMC ni. Okey. Anda nak tengok apa yang kita dapat pada bulan Julai 15, Ogos 13, 12, 14, 12, 10. Februari 8, 9, 10. Bulan lepas 9. Bulan ni belum habis lagi. Macam tadi saya punya tim datang, dia print yang besar-besar ni, dia print teknik 222, teknik 323, A4 paper bro. Saya print A5, dia keluarkan dalam beg dia. Tuan, tengok tuan. Saya keluarkan print A4 paper. Apa? Saya cakap ni memang betul-betul kau nak buat all out ni. Aku suruh buka A5, kau terus print A4. Nasib baik dia tak print A3 ataupun A2. Kalau dia pakai plotter yang designer, draftman, engineer pakai plotter tu, yang plan bangunan tu pakai plotter kan. Tu A3, A4 punya printer tu. Nasib baik tak print sebesar-besar gambar. Okay. Itu memang dia betul-betul, dia kata memang betul-betul tuan, dia nak buat biar besar, dia kata. Saya nak buat betul-betul ni. Dia ada big why dia lah. Dan kita setiap hari akan dapat ROI. Tak tetap hari-hari tak tetap. Berubah-ubah. Walaupun raya sekalipun, raya Haji, raya puasa, raya India, raya Cina, apa semua, tetap kita akan dapat ROI. InsyaAllah sebab kita tiap-tiap hari ada sale. Contoh hari ni kalau kita tengok dekat grup tu, ada orang daftar 1 star je cukup. Semua ahli akan dapat ROI esoknya. Walaupun ada seorang sahaja yang di Malaysia ni yang register 1 star. Kalaulah di Eropah sana, contoh di Arab Saudi ada join MMC, join 1 star, kita pun di Malaysia pun tetap dapat ROI. Faham ke faham? Okey, ni bonus reinvest. Bonus reinvest ni best juga. Bonus reinvest ni adalah bonus untuk mereka yang kuat menaja. Kuat menaja Kuat menaja ni macam mana? Anda menaja je level 1, dia reinvest saja, kita akan dapat 1%. Contoh dia reinvest $100, kita dapat 1% sebagai kita adalah penaja dia. Contohnya saya 5 star, saya akan dapat 5 level. Sampai 5 level saya akan dapat bonus reinvest. Kalau daripada level 1 sampai level 5 tu, saya dapat lebih kurang 3%. Sebab tu dalam MMC, kalau anda tip dalam nak berjaya dalam network marketing, anda menaja level 1 sebanyak yang mungkin. Sebab tu saya menaja dalam MMC ni memang banyak lah. Ratus direct sponsor. Direct sponsor. Bulan Jun ni ada offer Jun ni lagi gila saya menaja. Sebab hari-hari ada orang join under direct sponsor. Okay. Tak termasuk tim lah. Okay. Inilah bonus reinvest yang kita request dulu. Sebelum ni reinvest ni tak ada. Tapi bila ada sesuatu kepada kita, contohnya kita ni manusia. Kalau kita ada sesuatu yang kita akan dapat, kita akan buat kerja.
Contoh sebelum ni, kalau kita suruh orang reinvest, kita tak dapat apa-apa. Kita pun jadi malas nak suruh orang reinvest, betul tak? Tapi bila kita suruh orang, Kak dah reinvest belum? Okay, lepas tu akak tu reinvest. So kita dapatlah 1%. Sekarang ni siapa-siapa yang ada buat auto reinvest lagi best. Bila kita setkan aja, dia setkan auto reinvest, kita dah tahu dah. Duit kita bekerja time kita tidur. Contoh kita tidur malam ni, okay, akak tu buat reinvest. Kita dah tentu dapat 1%. Kalau macam saya menaja 100 orang, 100 orang buat benda yang sama dalam satu hari, saya dah dapat $100. Satu hari $100 daripada bonus reinvest saja. Saya tak cerita bonus lain tau. Saya baru cerita bonus reinvest yang 1% ni aja. Kalau ada 100 orang buat reinvest dalam hari yang sama, saya dah ada $100. Maksudnya saya boleh tidur tapi duit bekerja untuk saya. Anda faham ke tak faham? Itu sebablah kenapa anda kena menaja direct sponsor sebanyak yang mungkin. Kalau anda tak direct sponsor, tak menaja sebanyak yang mungkin. Contohnya anda cuma register direct sponsor adalah 5 orang. Okay, 5 orang ni bawa lah juga 5 orang. Dah ada 25. Lepas tu tarik sini lagi, bawa lagi 5. Okay, dah tu berapa 5? 25 kali 5 dah 125. Tarik sini lagi, tarik sini. Mungkin daripada level 1 sampai level 5 ni, adalah lebih kurang 500 orang. Okay. Tetapi kalau anda menaja 100 orang, okay, seorang ni bawa 5 je. Seorang ni bawa 5, sini dah ada 500 bang. Bawa 5 lagi, sini ada 5,000. 5 kali 5, 2,500 sini. Lepas tu 2,500 bawa 5, sini dah ada 7,500. Okey. Sini, kat sini dah ada 7,500. Okey, 7,500. Okey, 7,500 kali 5. Sini dah ada 37,000 orang. 37,500. Contoh sini saya menaja 100 orang. 100 ni bawa 5 orang. Yang bawa 5 orang lah. 100 ni bawa 5 orang. Kat sini saya ada 500. Okay, 500 ni dia bawa 5 orang lagi. Sini dah ada 2,500. Okay. 2,500 ni kali 5 lagi. Sini ada 12,500 orang. Kali 5 lagi. So sini bukan 37. Sini adalah 62,500 orang. Kalau sampai level 5 ni, ada 62,000 orang. Kalau 62,000 orang ni buat reinvest dalam hari yang sama, saya dapat 3% daripada atas sampai bawah, 3%. Anda boleh kira tak? 62,000 ni kali $3. Saya dah ada 187,000 dalam satu hari. Dalam satu hari, saya dapat $187. Satu hari ini bonus sponsor. Sebab tu kenapa anda kena menaja sebanyak yang mungkin. Jangan 5 cukup. Oh, dah 5 lah tuan, dah banyak tu 5. Bagi saya 5 tu, itu apa? Kalau tak dapat taja orang, bolehkah juga dapat molek tentang pendapatan harian tu, dia tak perlukan menaja. GPS tu, join aja, terus dapat bonus. Terus dapat daily profit. Dia tak ada kaitan dengan kita cari orang ke, tak cari orang ke, tak ada kaitan. Akak join saja, terus dapat ROI. Jangan risau tentang daily profit tu, dia tak ada kaitan dengan cari orang. Okey Kak ya? So lepas ni anda nak cari orang ke tak cari orang? Bila saya dah tunjuk bonus profit dah jadi macam tu. Banyak dia kalau anda menaja seramai yang boleh. Okey, itu bonus reinvest. Dia ada satu lagi bonus reinvest yang kedua, iaitu reinvest $100. Ini. Okey, ini $100. Jika anda ada $100, anda boleh reinvest. Anda boleh masuk reinvest. Anda boleh tekan button reinvest. Ada $100 dibaki. Anda boleh tekan.
reinvest. Anda boleh buat auto, anda boleh buat manual. Tak ada masalah. Macam mana nak ini kak Yang ini kak Okay, macam mana nak gandakan lagi income dengan teknik reinvest dan berapa yang kita dapat daripada teknik reinvest? Okey Kak Molek, tengok bahagian ini. Jom kita kira income reinvest, anda boleh buat ikut masa anda sendiri. Anda tentukan sendiri tanpa ganggu orang lain dan inilah teknik bisnes yang paling orang suka. Okey. Kak Molek, inilah bisnes yang rasanya Kak Molek paling suka lah. Tak cari orang. Bila tak cari orang, ini teknik yang anda kena dan wajib buat kalau anda nak gandakan anda punya income dalam MMC. Okey, inilah dia. Inilah tameng sari yang anda kena ada dalam setiap beg anda. Ni tapi dalam bentuk slide. Kalau yang tameng sari betul-betul dalam bentuk ni kan. Ni tameng sari. Ini yang Datuk Seri dah ringkaskan. Di dalam bentuk slide adalah ini. Ni saya buat dalam bentuk slide. Okey, contohnya anda masuk $1,000. Maksudnya 3 star. Ni 3 star. Anda masuk $1,000. Setiap hari anda akan dapat income kan? Setiap hari dapat income. Okey. Cukup saja $100 anda buat reinvest. Bila anda buat saja reinvest, anda dapat $50 yang dibayar hari-hari. Okey, cukup 100 reinvest. Cukup 100 invest. Bila cukup dalam masa setahun macam tu, anggaran anda boleh buat lebih kurang 10 kali reinvest sebab anda dapat $1,000 bahagi kepada 100 adalah 10 kali. Maksudnya 10 kali reinvest kali dengan 500, anda dapat $500. $50 kali 10, 500. Maksudnya total nanti dalam tahun pertama, kalau anda buat reinvest, anda dapat $1,500. $1,500 ni anda masuk balik, jalan lagi macam biasa reinvest dapat 2250. Tahun ketiga pun sama. Buat konsep yang sama, dapat 33. Tahun keempat pun sama, buat lagi. Round kelima sama. Round keenam sama. Total untuk anda dapat selepas round keenam untuk package 3 star adalah sebanyak $11,390. Ini kalau anda reinvest. Sebab tu anda masuk package 3 star, anda wajib buat reinvest untuk anda dapat extra income lagi banyak. Jangan tak buat pula reinvest ni. Okey. Okey, ini potensi untuk anda dapat kalau anda dah dapat 11,000 tadi dalam masa mungkin tahun ke-6 tadi, mungkin dalam masa 5 tahun. Dalam masa 5 tahun anda dapat lebih kurang 11,000, anda kalikan dengan RM4 mungkin anda dapat lebih kurang 50,000 lah. Tapi contohnya pada tahun kelima nanti satu MCP RM100 anda dah ada 1.1 juta. Okay. Kalau pada tahun kelima nanti satu MCP RM1,000 anda dah ada 11 juta. Okey, ingat Bitcoin ambil masa 15 tahun untuk dia dapat harga lebih kurang 400,000. Ambil masa 15 tahun Tapi tak mustahil kalau MCP ni selepas 5 tahun mungkin dia akan cecah RM100, mungkin akan cecah RM1,000. Kalau RM100,000 anda dapat income lebih kurang RM11,000. Ya, 11 juta ringgit. Anda modal berapa? 4,600 sahaja. Ini untuk package 3 star. Kalau package 5 star macam mana pula? Package 5 star senang. Package 5 star senang. Income adalah 10 kali ganda daripada package 3 star. Sama je konsep 100 masuk, 100 masuk balik, 100 masuk balik, 100 masuk balik. Total ada 113,000. Konsepnya sama, teknik yang sama. Setiap kali dapat 100, tekan reinvest. Cukup aja 5 tahun mungkin anda ada $113,000 selepas tahun ke-5. Konsep dia sama. Okey, pada tahun ke-5, kalau contohnya satu adalah RM4 nak musim, anda dah ada 100,000 juta. Kalau RM1,000 ada $113,000.
juta. Maksudnya package 5 star ni adalah 10 kali ganda income daripada package 3 star. So, anda tentukan sendiri, anda nak join 3 star ke 5 star, anda tentukan sendiri. Tak ada masalah. Okey? Clear ya bab ni? Anda senang aja. Ini contoh tahun ke 6 lah, tahun ke-5 lah macam tu. Kalau sekarang Bitcoin pun harga 400 setengah pun, ambil masa 15 tahun, tak mustahil. MCP ni akan bila jadi MCC nanti, satu biji MCC ni mungkin akan cecah RM1,000, mana kita tahu. So income anda ada RM113,000. Kita dah terlepas dalam Bitcoin, inilah masanya untuk kita collect duit dalam MMC. Okay? Sama juga konsep dia, ini adalah Tamin Sari, anda semua dah expert dah. Yang tiap-tiap hari Sifo Hafiz cerita, Datuk Seri cerita, Sifo Ayun cerita tentang Tamin Sari, saya rasa anda dah faham sangat-sangat dah. Konsep dia siapa? Reinvest. Dan nanti akhirnya anda dapat lebih kurang 113,000 macam tu. Kalau package 5 star, kalau 4 star $56,000, kalau 3 star $11,000. Tunggu nanti harga naik sampai tinggi-tinggi, anda baru jual MCP dia. Ini untuk plan 323. Kalau anda nak buat network, income terakhir nanti anda dapat lebih kurang 20 juta. Kalau anda buat mungkin dalam tahun ke-6, ada buat contoh ni minggu pertama ataupun ini bulan pertama sampai bulan ke-12 tahun, anda mungkin dapat dalam 20 juta. Contoh kena ingat, anda kena buat serta cari dua, cari dua, cari dua, total dalam 4,600. Kalau macam saya bukan cari dua, saya cari 100. Ada orang buat 323 kan, tapi saya tak. Saya buat 3, 103. Itu konsep saya. Beza. Orang buat 323, join 3 star, cari 2 kawan, join 3 star. Saya tak. Saya join 3 star, cari 100 kawan, join 3 star. So bezanya saya akan dapat bezanya 100 kali ganda daripada 20 juta ni. Itu beza dia. Kalau macam saya bukan 323, saya 3, 103. Macam tu. MCP itu apa? MCP itu adalah bonus kak. Akan dapat hari-hari itu dinamakan MCP. Rate pertukaran nilai tunggu kak. Kalau akan contoh pertukaran nilai, kalau akan nak jual mungkin 4 ke, mungkin 3.6 ke, mungkin 4.6 ke. Tapi kalau akan nak tinggi, akan registerkan orang. MCP itu akan guna untuk registerkan orang dapat 4.6. Terima kasih Kak Aisyah. Sebab tu kalau saya bukan 323, saya 3, 103. Itu plan saya. Sebab saya tadi cek saya punya direct sponsor saya lebih daripada 120 pun. Saya punya direct sponsor. Lebih kurang lah. 3, 103. Tapi tadi saya cek lebih daripada 100. 116 ke 117 macam tu lah. Saya punya direct sponsor. Memang dah ramai lah. Saya gila semenjak ada offer Jun ni, saya menaja balik lah. Sebab ada offer. Senang sikit lah nak keluar. Saya buat 3, 103. So kalau contoh income 323 pun 20 juta, cuba bayangkan kalau 3, 103, berapa income kita? Maksudnya income kita adalah 100 kali ganda daripada 20 juta ni. Kurang macam itulah. Ni buat 2, 2, 2. Kalau macam saya sekarang ni 2, 22. Kalau contoh macam saya 2, 22. Join 2 star, bawa 20 orang kawan, join 2 star. Kalau income kat sini ditulis $20,000, $40,000, saya akan kali dengan 20 orang. Maksudnya 4 kali 2, 80. 80, 800,000. Macam itulah. Lebih kurang je lah. Jangan risau. Kalau baru masuk sekali memang tak faham. Nanti diulang-ulang akan faham lah. Okay, nak cerita tadi untuk reinvest. Okay, ini cerita. Okay, bonus sponsor. Saya akan cerita buat duit lagi. Bonus sponsor, bonus pass up, bonus pairing, bonus matching, bonus currency, semua saya akan cerita dalam slide ni. Apa saja bonus, saya akan cerita dalam teknik ini. Saya mula-mula cerita dalam teknik 2-2-2. Okay, 2-2-2 ni macam mana untuk bonus pairing atau bonus sponsor? Kalau 2-2-2 ni, bonus sponsornya, kita join 2 star, kan kita automatik kan, dapat 2 star kan. Kita bawa 2 orang kawan,
join 2 star. Maksudnya bonus kita adalah 15%, betul? 15% kita dapat $15. Satu orang kita dapat $15 bonus sponsor. Okey? Ingat kalau kita ambil offer Jun, kita punya bonus sponsor adalah 15%. Kalau orang tu join $100, kita dapat $15. $15 ni dibayar terus. Register je terus dibayar. Tak payah tunggu esok lusa. Terus dibayar. Okey, kalau untuk 323, untuk bonus sponsor, dia macam ni pula. 323, bawa 2 orang kawan, join 3 star. Untuk bonus sponsor, package 3 star, bonus sponsornya adalah 20%. Maksudnya kalau orang tu join $1,000, kita dapat $200. Kalau kita bawa seorang lagi kat sini, kita dapat lagi $200. Maksudnya hari yang sama, kita dapat lebih kurang $400. Teknik 323 ni, untuk bonus sponsor sahaja, kita dapat $400. Itu kalau bonus sponsor untuk teknik 323. Okey, kalau kita cerita pula untuk package 525 macam mana pula? 525 macam ni senang. 5, bawa 2 orang kawan, join 5 star. Kita join 5 star, bawa 2 orang kawan, join 5 star. 5 star ni bonus sponsornya adalah 30%. Contohnya orang tu join $10,000, kita dapat $3,000. Kita bawa 2 orang kawan, kita dapat $3,000. So total kita dapat $6,000. Kalau kita buat kerja ni dalam satu hari, kita join 5 star, bawa 2 orang kawan, terus dia nak join, follow macam kita. Follow bro, aku join 5 star, yang sebelah sini pun join 5 star. So kita dapat $6,000. Faham Untuk package 5 star, bonus sponsornya adalah 30% uh, daripada nilai daripada package yang di sponsor. Okey, itu untuk bonus sponsor. Kita cerita bonus pairing pula. Bonus pairing senang. Untuk package 323, 222 senang. Bonus pairing kalau contoh sini 2, sini 2, sini dapat 100 kiri, 100 kanan. So kita punya bonus pairing adalah 10%. Okey. Ini untuk teknik 222. Kalau kita cerita pula, kalau teknik 323, sini join 3 star, 3, bonus pairing kita adalah $100. Sebab kiri $1,000, kanan $1,000, 10% daripada $1,000 adalah $100. Maksudnya bonus pairing kita adalah $100 untuk package untuk teknik 323. Kalau kita buat teknik 525 pula, 525, 5, okay, 5, 5. So, 11 10,000, 11 10,000, bonus sponsor 10%, maksudnya kita punya bonus pairing adalah $1,000. Dan maksimum untuk bonus pairing untuk 5 star adalah unlimited, infinity. Untuk 3 star, $1,000 sehari. Untuk 1 star, $100 sehari. Siapa yang ambil offer bulan Jun, anda entitled untuk dapat bonus pairing maksimum $500. Okey. Itu untuk bonus pairing. Kalau untuk bonus matching senang. Bonus matching, ingat, bonus matching adalah 10% daripada bonus pairing. Bonus matching senang, 10% daripada bonus pairing. Okey, kita cerita tentang sekejap Okey, kita cerita tentang package teknik 323 untuk bonus pass up. Kita join 3 star, kita register, bawa kawan, join 5 star. Bila kita 3 star, kita punya bonus sponsor adalah 20%. Maksudnya kita dapat $200. Tapi memandangkan kita 3 star dan kita bawa seorang kawan join 5 star, kita cuma dapat $2,000, iaitu 20% daripada $10,000. Dan $1,000 lagi ataupun 10% akan naik ke atas.
Naik atas ni macam mana? Kalau contoh kita 3 star, atas kita ada 4 star, dia akan sangkut 5% ke atas. Lepas tu kalau dia ada 4 star, naik lagi cari 5 star, 5% lagi akan naik ke atas. Kalau tu dari contoh daripada saya, terus kepada Datuk Sri 5 star, saya masih 3 star, terus naik $1,000 kepada Datuk Sri. Okay? So tak ada sangkut-sangkut. Okay? Kalau contohnya ada 4 star, dia akan sangkut kat situ. So sebab tu siapa yang nak betul-betul nak meletup dalam MMC, join lah 5 star, sebab 5 star ni macam jala tau. Apa saja yang ada di bawah kita akan sangkut dekat kita. Dan dia tak akan naik lagi. Tak naik lagi ni cuma bonus pass up saja tak naik. Tapi yang lain bonus sponsor pairing semua masih dapat lah. Itulah dia untuk bonus pass up. Okay. Okey, bonus currency senang, saya akan cerita daripada mula sampai habis. Kita ambil teknik 5-2-5, berapa yang kita akan dapat kalau kita buat betul-betul 5-2-5, kita akan dapat daripada semua bonus. Ini teknik paling best lah. Okay, contoh kita 5 star, join 5 star, bawa 2 orang kawan join 5 star, bonus sponsor kita untuk 5 star yang pertama 3,000. 5 star yang kedua 3,000. Okay, bonus pairing 10% dapat 1,000 lagi. Bonus matching 10% dapat 100 lagi. Okay, total anda dapat berapa? 3,000, 3,000, 7,100. 7,100, 7,100 kali dengan 4.6. Maksudnya income anda kat situ dah ada 32,660 RM. Kalau contoh nak tengok bonus currency adalah, kalau contoh kita 5 star, bonus rate currency adalah 4.1. Kalau contohnya saya tak ada $10,000, saya beli dengan upline, orang baru tu akan transfer kat saya 46,000 dan saya transfer kepada upline saya 41,000. So saya ada untung 5,000 setiap orang. Kalau contoh ada 2 orang, saya ada tambah RM10,000 lagi kat sini. So income saya bersih berapa? 42,660. Kalau kita bawa 5 orang, kita jual 5 star, bawa 2 orang kawan jual 5 star, income kita adalah 42,600. Tapi ingat, kalau kita dah ready dengan, contohlah kita ready $10,000, maksudnya 42,000 campur 46,000. Okay, yang 10,000 lagi kita beli dengan upline. Kalau contohnya kita dah ready $20,000, kita dah dapat 92,000 campur dengan 46,000. Maksudnya 30 campur 10,000 campur dengan 92,000. Income anda tolak 10,000 sebab bonus tak ada. Income anda lebih kurang 124,000 ribu jika anda buat 5-2-5. Kalau anda dah ready dengan $20,000 untuk registerkan 2 orang kawan, income anda lebih kurang 124,000. Kalau anda boleh close dalam masa 1 hari, income anda 1 hari bersamaan dengan 125,000. Anda rasa macam mana? Anda minat ke tak minat buat MMC? Saya tak tahulah ada minat tak minat, saya tak tahu. Tapi itulah plan marketing yang ada dalam MMC. Dan saya dah selesai tentang marketing plan. Inilah formula Kalis Gagal, dan terima kasih kepada mereka yang masih lagi stay dalam Zoom. Tentang marketing plan saya dah settle, tentang apa itu primary changer settle, apa itu produk saya pun dah settle. Sekarang ni kita cerita bahagian future development. Okay, ni future development untuk MMC. Okay, kita cerita sesiapa yang join MMC nanti, insya-Allah anda akan dapat full support daripada kita 24 jam sehari, 2 kali sehari Zoom, 10 kali seminggu, 40 kali sebulan untuk Zoom. Antara anda join dengan tak anda join aja. Antara anda nak belajar dengan tak belajar aja dalam MMC ni. Okey, ni Zoom kita. Petang Sifo Ayun akan cover pukul 5. Malam saya, Sifo Abbas, Sifo Hafiz, Datuk Seri akan cover untuk malam. Okay, setiap hari ada orang yang akan in charge untuk pukul 9 malam. Okey, ini ada tempat di preview Shah Alam. Jika anda datang setiap hari Senin pukul 9 malam, insya-Allah. Okey, ada leader-leader yang akan bantu anda, akan present pada anda apa itu MMC dan seterusnya. Okey, dekat sini selalunya anda nak belajar tentang Tamim Sari, Datuk Seri turun, dia akan cerita tentang Tamim Sari. Ini adalah kerusi empuk kita yang kita sediakan untuk anda. Inilah gambar-gambar
full support daripada kita untuk anda join MMC. InsyaAllah leader-leader akan bantu anda macam mana anda berjaya dalam MMC. Okay, antara anda nak belajar dengan tak belajar, antara nak buat duit dengan tak buat duit aja. Okay, saya Sifo Hafiz, Topa, Sifo Abbas, insyaAllah akan turun, akan support anda untuk anda berjaya dalam MMC. Ini barisan leader yang ada dalam MMC. InsyaAllah anda pun akan ada dalam sini. Kalau anda betul-betul, anda kena brandingkan diri anda akan anda tonjolkan diri anda ketengahkan diri anda untuk anda berjaya. Salah satu teknik untuk anda berjaya adalah branding. Branding tu adalah kenalkan diri anda, tonjolkan image anda, siapa anda, insya-Allah anda berjaya dengan lebih mudah. Sebab bila anda dah keluar, anda dah dikenali, anda sedang nak menaja orang dan orang dah mula percaya, mula kenal. Jadi ini Cik Non, saya, Tok Pam, Tuan Abbas, Datuk Seri, Tuan Anwar, Sifo Ayun. Okey. Ni. Okey, ini baris-barisan yang anda boleh tengoklah. Ini barisan-barisan leader yang anda ada dalam barisan-barisan ni, insya-Allah anda akan berjaya dan kita orang akan support. Jangan risau, macam ni dapat direct coaching daripada Sifo Hafiz. Okey, kalau anda tak datang, anda tak tahu dapat direct coaching ni. Siapa yang belum datang, belum pernah turun preview, turun dah preview. Anda semua dah besar. dah tak boleh nak dipaksa-paksa dah. Saya cuma cakap anda wajib datang, tunjukkan diri, ambil aura, ambil semangat. Sebab orang datang dalam majlis ilmu ni, dia nak ilmu dan semangat. Anda cuma ada ilmu, semangat tak ada, tak jadi. Sebab tu macam tadi saya cakap, anda ada ilmu, semangat tak ada, usaha tak ada. Macam mana? Anda kenapa anda gagal, anda tak ada usaha untuk datang. Okay? Usaha, gagal. Anda ada ilmu, usaha tak ada. Usaha nak datang tu tak ada. Gagal juga. Okay? Anda ada ilmu, anda usaha. Fokus pula lari. Tak ada. Usaha ada, apa semua ada. Lepas tu, give up pula. Dah satu hal. Dan lepas tu, anda tak konsisten. Anda konsisten dalam Zoom meeting hari-hari. Tapi ada satu hari tu, anda kena datang sini, anda tak datang. Anda gagal nak datang. Pun menjadi punca, anda gagal. So, siapa yang belum pernah turun dekat Shah Alam ni, anda cuba datang, join. Tengok, baru anda boleh berjaya. Janganlah bagi alasan tak ada kereta, tak ada apa. Sekarang zaman teknologi lah, bro. Ada Grab. Tekan aja apps tu sampai Shah Alam. Balik, tekan Grab apps tu balik, sampai rumah. Janganlah fikir alasan tak ada transport, gelap, malam, anak sihat, anak tak ada orang jagalah. Macam-macam alasan yang kita tak nak dengar. Gitu. Benda-benda tu dah letih kita dengar. Anda fikirlah sendiri. Anda datanglah. Itu sajalah. Seruan saya, kalau anda betul-betul nak berjaya, anda datang, anda tonjolkan diri, insya-Allah anda akan berjaya.